Assalamualaikum. Salam sejahtera. Pada video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara operasi lane keep assist dan lane departure warning. Mula-mula kita nak aktifkan dia, kita tekan ni. Ni kita offkan lah. Nak aktifkan dia tekan sekali, nak off pun tekan sekali. Macam tu je. Okey, tadi kita dah aktifkan lane keep assist dan lane departure warning kan. Kalau dah aktif dia akan keluar logo ni. Dia akan keluar logo lane jalan. Biasanya dia akan aktif pada kelajuan 30 ke atas lah. Beza lane keep assist dan lane departure warning ni adalah, kalau lane departure warning dia hanya bagi warning je. Dia akan berbunyi tidididididididid. Dan dia ada warning lah dekat meter yang kita dah keluar daripada landasan. Dan lane keep assist ni adalah satu sistem yang dia akan ambil alih steering kita kembali kepada landasan. Dia akan beratkan steering kita dan dia akan kembalikan kita kepada landasan. Okey, saya tunjukkan macam mana dia bagi warning lah. Ni warning dia. Kalau kita bagi signal, dia tak ni. Dia tak ni lah, dia tak alihkan balik steering kita lah. Kalau kita bagi signal. Kalau kita tak bagi signal, dia akan ambil alih steering kita. Contoh saya tak bagi signal, dia akan alihkan sendirilah steering kita. Okey, fungsi lane keep assist ni adalah kalau kita terkeluar daripada landasan. Contoh kita terkeluar, kereta, steering saya akan ambil alih kereta. Dia akan masukkan kita kembali kepada landasan kita. Saya cuba demonstrasi lagi. Dia pusingkan sendiri steering kita kembali kepada laluan kita. Dan lane departure warning adalah warning tadilah. Dia keluarkan warning. Dia bunyi tididit. Dia ada warning dekat meter. Dan combine dengan lane keep assist, sangat-sangat membantulah ketika dekat highway ataupun ketika kita memandu lah. Pastikan lain jalan ada lah, baru dia berfungsi lah. Kalau lain jalan tak ada ataupun kabur ataupun putus-putus lah lain jalan, dia susah sikit nak beroperasi dengan baik lah. Memang bagus lah untuk kalau kita memandu, kita ngantuk ke apa kan, dia akan kembalikan kita dekat lane kita. Dan saya tahu juga kenapa orang ramai yang tak suka guna lane keep assist ni. Sebab kalau kita nak overtake kan, kita keluar daripada landasan, steering akan berat dan akan masukkan kita balik dekat landasan. Cara yang kalau kita nak elakkan dia berbunyi dan dia ambil alih steering kita, kita nak tukar landasan, kita nak tukar lane, kita bagi signal. Saya bagi signal, dia tak ada berbunyi. Dia smooth je. Kalau kita tak bagi signal, tu dia akan berbunyi lah. Contoh saya pergi ke kiri, tak bagi signal, dia akan berbunyi dan dia akan ambil alih steering saya. Contoh saya bagi signal ke kiri, mana ada bunyi. Okey je. Kena rajin bagi signal lah kalau nak aktifkan
lane keep assist dan lane departure warning ni. Okey. Itu sahaja perkongsian saya pada pagi ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum dan terima kasih telah menonton sampai habis ni.